Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Adakah Kuching City benar-benar bersedia untuk mencipta kejutan terbesar musim ini? Adakah ini sekadar keyakinan biasa seorang jurulatih sebelum final? Atau Aidil Syarin sebenarnya sedang menghantar mesej bahawa Kuching City datang ke Bukit Jalil bukan untuk jadi pelengkap jadual? Inilah persoalan yang kini mula hangat diperkatakan menjelang aksi final Piala Malaysia antara Kuching City dan Johor Darul Takzim. Salam sejahtera dan selamat datang ke Nadi Sukan, denyutan dunia sukan. Menurut laporan TVS, pengendali Kuching City FC, Aidil Syarin Sahak, menegaskan bahawa pasukannya perlu turun ke final dengan mentaliti kemenangan dan bukannya rasa takut terhadap reputasi besar JDT. Bagi beliau, jika pemain masuk ke padang dengan fikiran bahawa JDT terlalu besar untuk ditewaskan, maka pasukan itu sebenarnya sudah kalah sebelum whistle sepak mula ditiup. Kenyataan ini mungkin nampak ringkas, tetapi mesejnya cukup besar. Dalam bola sepak moden, banyak perlawanan ditentukan bukan hanya oleh taktikal atau kualiti pemain semata-mata, tetapi oleh kekuatan mental. Dan Aidil jelas memahami bahawa cabaran terbesar Kuching City dalam final nanti bukan sekadar menahan serangan JDT, tetapi menyingkirkan rasa gerun terhadap aura juara yang dibawa lawan mereka. Sememangnya, jika dilihat atas kertas, JDT adalah pasukan pilihan mutlak. Mereka memiliki skuad paling dalam, pemain import berkualiti tinggi, pengalaman final yang luas, serta rekod dominan dalam bola sepak Malaysia sejak bertahun-tahun. Namun Aidil mengingatkan bahawa final bukan perlawanan liga biasa. Final adalah satu pentas yang mempunyai tekanan, emosi dan dinamik berbeza. Statistik lalu tidak semestinya menentukan keputusan pada malam perlawanan. Apa yang menarik, Aidil tidak sekadar mahu pemainnya berani. Beliau turut menekankan 3 elemen utama yang wajib dimiliki pasukannya jika mahu mencabar JDT: keberanian, disiplin taktikal dan semangat berpasukan sepanjang 90 minit. Ini menunjukkan Kuching City bukan datang dengan strategi pub the bus semata-mata, tetapi mahu tampil kompetitif dan benar-benar mencabar. Bagi ramai pemerhati, kenyataan Aidil ini juga menggambarkan perubahan besar mentaliti dalam skuad Kuching City musim ini. Jika dahulu mereka sering dianggap pasukan pelengkap liga atau underdog biasa, kini mereka sudah berada di pentas final Piala Malaysia. Itu sendiri membuktikan bahawa Kuching City bukan lagi pasukan kecil yang boleh dipandang rendah. Lebih menarik, Aidil turut menyifatkan final ini sebagai peluang keemasan buat pemain-pemainnya. Katanya, tidak semua pemain akan berpeluang bermain di final sebesar ini sepanjang karier mereka. Maksudnya cukup jelas. Beliau mahu anak buahnya bermain tanpa penyesalan, memberikan segala-galanya di atas padang dan memanfaatkan momen terbesar dalam karier mereka. Dari sudut analisis, pendekatan mental seperti ini sangat penting apabila menentang pasukan dominan seperti JDT. Banyak pasukan kalah kepada JDT sebelum perlawanan bermula kerana terlalu hormat, terlalu bertahan atau terlalu takut melakukan kesilapan. Tetapi jika Kuching City benar-benar berani menekan, bermain agresif dan memanfaatkan tekanan final, mereka mungkin mampu memberi saingan lebih sengit daripada jangkaan ramai. Namun, realitinya tetap jelas. Untuk menewaskan JDT, semangat sahaja tidak cukup.
Kuching City perlu bermain hampir sempurna. Mereka mesti disiplin bertahan, klinikal di hadapan gol dan tidak boleh melakukan kesilapan mudah. Menentang pasukan seperti JDT, satu kesilapan kecil pun boleh dihukum dengan kejam. Apapun, kenyataan Aidil Syarin ini telah menaikkan lagi suhu menjelang final. Ia menunjukkan Kuching City tidak datang dengan mentaliti syukur sampai final. Sebaliknya, datang dengan cita-cita untuk menang. Dan itulah mentaliti yang sepatutnya ada pada mana-mana pasukan yang mahu mencipta sejarah. Kini persoalannya, mampukah Kuching City benar-benar menterjemah keyakinan itu di atas padang? Atau adakah pengalaman dan kualiti JDT sekali lagi akan membuktikan bahawa mereka masih terlalu kuat untuk digugat? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Siapa pilihan anda untuk menjuarai Piala Malaysia? JDT atau Kuching City? Jika anda mahu lebih banyak analisis bola sepak tempatan seperti ini, jangan lupa subscribe, like dan share untuk sokong perkembangan kandungan sukan tempatan. Jika sukan adalah minat anda, maka Nadi Sukan adalah channel anda. Subscribe sekarang dan teruskan bersama kami mengikuti denyutan sebenar dunia sukan. Nadi Sukan, denyutan dunia sukan. Terima kasih, jumpa lagi.